Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang ni kita dah nak masuk Hari Raya Aidilfitri. Jadi tuan-puan, anak-anak kita ni akan dapat duit raya. Tak kisahlah berapa, 100 ke, 200 ke, 300 ke, 1000 ke. Jadi duit-duit anak tu kita sebagai parents sebaiknya kita jaga dengan terbaiklah duit tersebut. Dan dia kata tuan-puan, biasa sebelum ni kita simpan dalam bentuk duit, dalam bentuk cash lagu ni. Cuba tahun ni kita tukar ke dalam bentuk emas. Sebab apa tuan-puan? Biasanya orang hak simpan duit raya anak dalam bentuk duit, pertama sekali dia akan terguna. Akan terguna. Maksudnya duit tu duit anak tapi terguna untuk keperluan sendiri. Yang kedua, mungkin tak terguna tetapi tercampur dengan anak-anak yang lain. Anak kedua, dengan anak ketiga, anak keempat. Dia yang ketiga tuan-puan, kalau kita tukar ke dalam bentuk emas tuan-puan, kenaikan dia makin lama makin tinggi. Berbezalah dengan duit. Duit makin lama makin jatuh. Sebab tu duit raya anak sebaiknya kita bekukan ke dalam bentuk emas supaya ianya berkekalan dengan lebih lama. Jadi anda kata tuan-puan berminat untuk buka akaun Gap Junior untuk anak-anak tuan-puan yang umur dia 18 tahun ke bawah, boleh kontak saya. InsyaAllah saya akan bantu sebaiknya. Assalamualaikum.